Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okey, video ini adalah untuk pengumuman rasmi mengenai pelancaran CCAS AI Live Host. Okey, pada jam 9.45 insya-Allah malam ni saya akan rancangan produk ni untuk melihat bagaimana produk ini berfungsi dan sebagainya, demo dan sebagainya. Tuan-tuan boleh pergi ke tutorial yang saya akan tunjukkan nanti. Okey. Dan untuk CCAS ni tuan-tuan boleh akses melalui CCAS, CCAS. Okey, maksudnya casting dekat laut lah. So itulah dia punya perlembagaan dia. Okey. Sistem ni dilengkapi dengan AI content creator dan juga kita ada macam-macam lah fungsi untuk live streaming. Okey, fungsi live streaming adalah kita punya MVP yang kita nak push kepada pasaran Malaysia dan juga pasaran global. InsyaAllah dengan support daripada tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita akan pergi ke pasaran yang lebih besar insyaAllah. Okay, so dengan fungsi-fungsi yang kita ada ni insyaAllah akan membantu juga bisnes tuan-tuan dan puan-puan. Sebab fungsi-fungsi yang kita ada adalah fungsi yang sangat membantulah. Nanti saya akan tunjukkan sedikit bagaimana kita punya produk ni dapat membantu untuk live di akaun tuan-tuan dan puan-puan. Dan bukan sahaja live, tetapi ada logik dan juga ada, boleh katakan, fungsi yang kritikal untuk pasarkan produk tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so tuan-tuan boleh pergi ke website ini. Okay, dan kemudian tuan-tuan boleh pergi ke, selepas login, register dan login, tuan-tuan boleh pergi pada my panel ni. Okey, dan tuan-tuan boleh tengoklah kat sini adalah dashboard tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah dashboard tuan-tuan dan puan-puan. Untuk AI Live Host sepenuhnya berfungsi menggunakan apps. Okey, bila tuan-tuan tekan download now ni akan ada dua button untuk download apps. Okey, ini adalah contoh apps dia. Okey, saya pergi pada bahagian monitor. Jangan tunggu lama. Okey, ini adalah apps dia. Warisan bonda ada dekat beg kuning. Tekan. Ini adalah dia punya apps yang tuan-tuan perlu download dan tuan-tuan perlu pasang dekat PC ataupun laptop tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh menggunakan tablet, tidak boleh menggunakan phone. Okey, sepenuhnya menggunakan PC ataupun Mac OS lah, tak kisahlah, Apple ataupun Windows. Okey. Dan ada yang tanya, adakah perlu on 24 jam? Ya, perlu on 24 jam untuk supaya live host ni berfungsi. Okey, cumanya yang lebih better adalah kita boleh on 24 jam, cuma satu device boleh run 2 ketika live host serentak. Okey, ini adalah fungsi AI live host. Okey, saya ada terangkan mengenai macam-macam fungsi yang ada ni dekat tutorial. Tuan-tuan boleh tengok pada bahagian tutorial. Kemudian kita pergi pada bahagian website tadi balik semula. Okey, tuan-tuan boleh pergi pada bahagian AI Studio. Okay, di sini AI Studio ni untuk generate image, generate video. Okay, untuk generate video pun kita ada 3 sekarang yang berfungsi, Veo 3, Sora 2, Crop 3. Okay, so semua fungsi-fungsi ni dah available. Dan kita ada juga fungsi product knowledge untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan prompt. Kalau tuan-tuan tengok kat sebelah kanan bawah ni ada CMake. Okay, ini adalah CMake AI. AI ni yang akan membantu tuan-tuan dan puan-puan go through kita punya sistem. Okay, kita tak ada nak terlalu susah nak menyusahkan kita punya user. So kita mewujudkan CMake AI ni, okey, untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau tengok CMake AI ni kita dah letakkan dia dalam Creative Assistant. Okey, kalau dekat AI Live Host ni untuk pilih plan, kita ada juga CMake untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan pilih plan mana yang sesuai. Ni plan advisor. Okey, saya go through pada plan pula. So untuk plan AI Live Host ni, kita buat masa sekarang kita ada 4 plan. So sebelum tuan-tuan dan puan-puan nak langgan terus dan sebagainya, saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba dulu trial package kita 3 hari. Okay, kosong, tak perlu bayar apa-apa selama 3 hari. Dan bila choose plan ni, nanti dia terus akan activate tuan-tuan dan puan-puan punya plan. Okay, dan kemudian plan yang kedua adalah starter. Yang ini starter ni sebenarnya harga dia adalah 499. Tapi untuk starter launching, sebenarnya launching ni kita bagi dia 299 saja.
Dan saya boleh bagi jaminan lah, siapa yang membeli pada launching kali ni, saya akan kekalkan harga yang sama selama setahun. RM299 saja total bayar untuk setahun. Ini perlu bayar sekali je ke? Tak, kena bayar bulan-bulan. Ini adalah langganan bulan-bulan. Kalau nak tengok kat luar, orang jual sampai RM1,000 lebih, tapi total dah bayar RM299. Tetapi total juga boleh live selama 24/7 menggunakan PC Mac lah. Ada 24/7 running. Tak perlu pun, kita tak ada limit kan, sehari boleh live selama 4 jam ke, sehari boleh live 20 jam. Tak ada, boleh live sepanjang hari, tak kisah, tak ada masalah. Okay, semua plan kita boleh live 24 jam. Okay, so ini package untuk starter. Package untuk starter ni untuk satu account. Maksudnya untuk satu account ni tuan-tuan boleh guna untuk satu account TikTok sajalah. Boleh connect kepada satu live account saja. Okay, so itulah untuk starter package. Sesuai lah, kalau yang ada nak fokus pada satu account dulu, boleh ambil satu package RM299 saja, daripada bayar live host beribu-ribu, bayar yang ni terus boleh guna. Okay, yang seterusnya adalah untuk package professional. Professional ni untuk 3 account, boleh live dekat 3 account serentak. Okay, sama je, dia ada semua fungsi. Kita open semua fungsi. Mungkin in future kita akan limitkan lah beberapa fungsi seperti director logic. Tapi untuk launching ni kita open untuk semua fungsi. Cuma berbezanya adalah bilangan account. Okay, sebab apa kita limitkan bilangan account? Sebab kita nak supaya tuan-tuan mahir dulu, dan bila dah langgan yang lebih banyak nanti, tuan-tuan AI live host tuan-tuan perempuan tu berkesan. Okay, ada juga enterprise. Enterprise ni pun sebenarnya launching 30 hari. Okay, RM1,299. Dan sama dengan package yang tadi, cumanya untuk enterprise kita bagi 10 account. Okay, 10 account, RM1,299 saja untuk 30 hari. Kalau harga biasa RM1,899. RM1,299 ni pun di bawah harga nak hire seorang live host, tapi dah dapat 10 live host dah untuk account TikTok tuan-tuan dan perempuan. Okay, ada yang tanya saya, boleh live dekat account TikTok saja ke? Tak, boleh juga live dekat account YouTube dan sebagainya. Tak ada masalah. Okay, dan kemudian saya ada package yang istimewa untuk 50 orang terawal. Okay, ini adalah yearly. Daripada professional plan ni, ini adalah professional plan untuk 3 account. Sama juga untuk professional account plan ni, hanya perlu bayar sekali saja setahun. Harganya hanya RM1,899. Tetapi saya limitkan hanya untuk 50 orang terawal saja. Dan 50 orang terawal ni dia akan dapat, kalau ada beta update, akan dapat yang awal lah, terawal lah, yang dapat beta update yang terawal dan dapat upgrade yang terawal. Okay, special sikit. So bayar RM1,899 untuk 365 hari. Tak perlu pening dah nak bayar bulan-bulan, tak pening fikir nak bayar itu, nak bayar ini setiap bulan. Okay, boleh terus guna untuk 3 account professional plan. Okay, kalau okay, boleh tambah lagi, nak beli 2 terus ke yearly professional plan ni. Okay, pilih plan ini. Okay, kalau tuan-tuan pilih plan ni, choose plan, dan tuan-tuan boleh buat payment terus, dan account tuan-tuan dan perempuan akan diaktifkan. Okay, selepas account tuan-tuan dan perempuan diaktifkan, tuan-tuan boleh terus download apps kita. Okay, selain daripada itu, kita ada juga e-course academy. Ni saya akan letaklah e-course saya dengan harga yang insyaAllah membantu tuan-tuan dan perempuan. Ada affiliate program. Okay, affiliate program ni untuk tuan-tuan dan perempuan nak buat duit daripada AC Cast ni. Sebab apa? Sebab sistem kita ni sangat rare lah. Kat Malaysia ni ada yang saya tahu China je ada buat. Yang baru masuk pun daripada China. So ini daripada fully produk tempatan kita lah. Okay. Dan boleh buat affiliate, dan juga boleh juga jadi leader. Tuan-tuan nak letak, tuan-tuan ada affiliate dan tuan-tuan nak share knowledge tuan-tuan dan perempuan, boleh guna leader access ni. Okay, kita tengok kat leader access ni, tuan-tuan boleh bagi resources. Tuan-tuan nak bagi share apa-apa ilmu ke pasal apa-apa, boleh share kat sini. Jadi affiliate yang di bawah tuan-tuan dan perempuan tu sahaja yang akan dapat resources daripada tuan-tuan dan perempuan. Okay, seterusnya ada tutorial. Okay, sekarang tutorial dah available. Tuan-tuan boleh terus tengok tutorial kita. Okay, boleh baca basic, technical. Ni basic dia, ni technical. Knowledge base pun ada untuk tuan-tuan baca. Nak faham lebih lanjut tapi tak suka tengok video, suka baca. So bolehlah tengok full documentation of AI live host ni. Okay, kita pergi pada bahagian profile. Tuan-tuan boleh tengok profile tuan-tuan dan perempuan. Plan and billing, tuan-tuan boleh tengok lah billing tuan-tuan habis bila. Macam saya habis 14 bulan 2. Saya pun langgan saya punya servis ni, saya punya software. Okay, selepas saya subscribe,
tuan-tuan akan diberikan invoice. Tuan-tuan boleh tengok invoice, download invoice tuan-tuan dan puan lah. Okey. Dan kemudian tuan-tuan boleh pergi pada bahagian setting. Setting ni nanti kita akan share juga API access pada tuan-tuan dan puan yang nak buat sistem sendiri tapi nak connect dengan kita punya sistem. Okey. Saya sarankan tuan-tuan dan puan, kalau dah guna sistem kita, bagilah feedback dengan idea supaya kita boleh improve lagi dekat masa depan, dari semasa ke semasa, untuk berikan servis yang tools yang bagus lah untuk tuan-tuan dan puan guna dari semasa ke semasa. Okey. So ini adalah untuk AC Cast punya website. Okey, kalau nak guna function AI Live Host, kena download apps dia lah. Download apps, dan ini adalah apps dia. Untuk Windows sama, untuk sekarang ni yang untuk Mac OS. Okey, terus boleh guna. Masalah, saya dah share dah semua benda ni dalam tutorial kita. Okey. So ini adalah contoh kita punya live sekarang lah, tengah running. So dia akan jawab soalan-soalan yang ada. Ni kita punya brain, ni director kita. So dia akan detect lah daripada soalan, akan bagi jawapan. Okey. Kita boleh tengok siapa yang check kita pada masa ni. Okey. So itulah caranya. Okey. Sekarang Bella Motorsport ni dia tak live, so saya akan connect yang lain lah. So ini contoh. Kita tengok dia punya chat, gift. Okay. So dia punya sistemnya sangat komprehensif. Kalau tengok kat sini, sebenarnya ada dua benda. Director mode. Director mode ni sebenarnya kita sangat mementingkan marketers views lah. Sebab apa? Sebab saya pun marketers untuk akaun TikTok. Jadi saya faham keperluan dalam live tu, kita nak letak skrip apa dan sebagainya. Jadi sequence ni penting untuk ada dalam live kita. Okay. Dan directology ni pun membantu untuk tuan-tuan dan puan-puan setkan based on apa kita nak setkan, apa yang nak naik dekat kita punya live, supaya live kita tu jadi menarik, jadi entertaining. Okay. So director mode, directology, content flows, video trigger ni semua dia memenuhi apa yang TikTok nak lah dekat live dia. Satu, entertaining, dan yang kedua, kita boleh provide TikTok dengan live yang sangat berkualiti, real time engagement. Kalau kita tengok ada komen-komen ni real time engagement lah. AI Brain akan terus komen daripada situ. Okay. So untuk launching kali ni, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat kalau tak nak langgan lagi pun tak apa, try guna dulu, guna trial package. Okay, 3 hari percuma je. Okay, tapi yang trial package ni dia boleh langgan sekali saja. Okay, dan kemudian tuan-tuan boleh pilih mana-mana package yang tuan-tuan suka. Saya sarankan tuan-tuan terus pilih yang yearly professional, sebab saya rasa 3 akaun dah memadai untuk tuan-tuan dan puan start dan guna. Dan pada masa sama, tuan-tuan boleh guna selama 365 hari. Jadi adalah masa tuan-tuan dan puan untuk guna dan boleh test, try and error, apa setting yang sangat sesuai, yang paling sesuai untuk produk tuan-tuan dan puan. Okay. Okay, ada soalan sebelum ni yang tanya pada saya. Dia tanya AI Live Host ni boleh kena ban tak? Okay, saya tak boleh nak cakap tak akan kena ban langsung, sebab bergantung kepada penggunaan tuan-tuan dan puan. Kalau live host biasa pun ada juga dia punya possibility yang akan kena ban kalau live host orang yang betul pun. Tapi untuk AI live host yang kita buat ni, dia sepenuhnya menggunakan behavior manusia. Okay, logik manusia, logik thinking manusia, dan dia tak ada repetitive punya video looping. So jadi tak adalah yang untuk trigger violation sebagainya tu. So bergantung kepada tuan-tuan punya prompt, tuan-tuan punya video yang tuan-tuan akan set up nantilah. Okay, kalau tuan-tuan tengok dekat kita punya tutorial, tuan-tuan akan faham lah kita punya sistem ni sangat dynamic, fluid. Tuan-tuan boleh buat macam-macam dengan dia. Jadi apa yang tuan-tuan dah set up untuk orang live host, yang kalau dah proven sekarang untuk live host, untuk AI live host ni insyaAllah dia akan lebih membantu, akan lebih convert, insyaAllah. Okay, so saya harap tuan-tuan dan puan dapat memberikan boleh faham lah daripada soalan tu, tuan-tuan boleh faham jawapan dia. Okay, yang kedua adalah boleh ke guna dekat multi device? Okay, boleh guna dekat multi device. Contoh tuan-tuan ada 2 MacBook, ada 2 laptop, boleh guna dekat ada 2 laptop. Okay. So trial package ni untuk apa? Sebenarnya trial package ni untuk tuan-tuan download dan tuan-tuan test dekat laptop tuan-tuan dan perempuan. Possible tak untuk run? Kalau saya tak ada masalah. Saya dah test dekat Windows, saya dah test dekat PC biasa, saya dah test dekat laptop biasa, semua boleh run, tak ada masalah. Okay.
Itu saja untuk launching ni. Saya harap tuan-tuan dan puan boleh terus grab. Sebab apa? 50 orang saja untuk package Shirley, dan seterusnya saya akan tutup terus package Shirley ni. Okey. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.